Malam. Mak pagi dah. Sekarang pukul 2 berapa? 2.20. 2 suku. Kita akan ke Gunung Rajah. Kita jumpa sungai pertama untuk ke BMW. Okey. Farman. Senyum sikit. Senyum sikit. Setelah mengharungi nak dekat 2 jam perjalanan, kita hampir sampai ke camp BMW. Tak sampai 10 minit lagi kita sampai ke camp BMW. Atas tu tak jauh dah bang. 300 meter. Subuh kat mana? Subuh kita dekat R&R. Okey. Padu. Kita punya sweeper. Lah sweeper Amri. Tak tidur malam. Kerja baru balik pukul 11. Alright. Alhamdulillah. Kita dah sampai KMW. Camp BMW. Lebih kurang pukul berapa? Pukul 5. Pukul 4. Tak sampai 2 jam. Laju siut. Padu dia orang ni. Kan? Tak sampai 2 jam semua dah sampai KMW. 5 minit, 10 minit lagi 2 jam. Hujan lebat lah. Kat atas katanya. Harap tak lebat sangat lah. Alhamdulillah, jom kita tengok sungai. Sungai masih okey lah. Air tak ada naik. Okey, tak keruh. Alright. Sungai okey. Okey. Kita rehat kat sini. Lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit. Kita gerak. Laju siut. Okey, kita check in dulu. Laju. Terbaik bang. Baik. Penele, tu ah. Penele. Nanti balik ikut lalu sini ah. Balik tu. Jalan Kulu Bakau. Sebelah ni. Kita turun ikut atas bukit tu. Atas bukit tu turun ikut sini. Oh, kena hentas sungai ni. Hentas sungai ujung ni. Kalau sampai awal, sungai ni banyak ikan. Kita mandi kat sini lah. Penel lah. Ulu Bakau. Semua dah sampai. Kita dah sampai Camp Botol. Pukul berapa sekarang? 4.42. 4.42. Allah. Puncak. Tak tahu. Alhamdulillah. Kita dah sampai Camp Ashur. Allah. Camp Ashur 8-9 minit. Kita sampai ke Camp Ashur. Okay, siapa nak pergi toilet, boleh pergi toilet dulu. Alright. Apa bang? Abdul Syukur. Betul tak bang? Orang kata naik gunung buat kita nampak muda. Abang nampak muda. Tak tahulah. Aku rasa macam tu je kan, nampak muda. Nampak muda. Tapi kan nak cakap muda kan perasan pula. Abang ni start naik gunung umur bang start 53. Yalah. 53. Abang ni jatuh basikal baru dah semalam. 2 hari lepas. Tapi semangat. Ni. Nampak? Ni lutut tak tengok lagi ni. Murah. Bro. Ya je bateri bawa. GoPro dia tidur. Abang dah malas nak keluarkan dah. Sekali. Tinggal. Alhamdulillah.
Kita dah sampai Batu Maut. Tinggi ke atas. Nak naik oi. Tangga Maut. Right. Sekejap lagi kita akan ke sebelah sana. Naik pematang sebelah sana. Naik turun, naik turun. Alhamdulillah. Kita dah sampai. Boleh naik atas. Bang, masak apa bang? Ubi rebus. Itu ubi rebus ini kita goreng. Ubi rebus. Ada. Mana? Aduh. Tu. Ada McD kat atas tu. Ha? Ni bang, puncak. Belum lagi. Belum lagi. Dia orang rehat. Kita naik puncak. Biarkan dia orang. Allah. Akhirnya kita sampai juga di puncak. Pukul 10.30 tepat di puncak Raja. Kita masak di atas gunung Raja Sud. Nasi goreng. Tapi tak makan pun nasi goreng ni. 1, 2, 3. Okay, sekarang kita naik turun. Naik turun lembah ha. Inilah baru betul lembah. Tengok lembah dia. Akulah penyair yang turun dari gunung. 2 lembah ha. Kiri, kanan, kiri lembah. Ini pun tunggu masa ini. Tengok sikit sana. Abang pilih jalan yang pangkah. Okey, saya turun dulu. Oh, turun ke bawah. Kita gelongsor je. Resut trail ni. Puan nak senyum kah? Terboleh. Baguslah. Semua boleh dekat juga. Oh, masak boleh. Kamera boleh. Kalau daripada atas kita akan jumpa ni tali ni. Okey, ada water point turun ke bawah. Bawah nampaklah sungai dia ke bawah. Rasanya kita ada dalam 1 jam lagi kot untuk sampai ke Hulu Bakau. Okey, abang ni steady. Ambil gambar dulu. Alright. Saya rasa Mak Salih buat. Telefon. Asal Mak Salih. Alhamdulillah. Kami dah sampai ke Hulu Bakau. Tepat 3 jam. Tadi bergerak 11.30. Ini kambing. 11.30. Mak Western dia, Mak Western. Nanti oi. Okey, kami dah sampai Hulu Bakau. Sana pun sana. Hulu Bakau. Oh yo, terbaiklah, terbaik. 3 jam, 3 jam. Ini kali last lah. Lain kali tak boleh buat lah. Hang ke mondok? Hang pergi Hulu Bakau mondok? Ke mondok Angah-Angah Syaril. Okey lah tu. Dah turun ke belum? Baru sampai.
balik malam lah ni. Balik malam lah ni. Tak adalah. Malam pukul 8 lah. 8.30. Dia punya ayat tu dengar hujung tu sedih dia. Tak adalah. Hahaha. Alhamdulillah sampai tu hujung tu puncak Raja. Dia makan roti kot. Tak ada. Puncak Apa nama dia kan ni? puncak gunung bukit Kalau dia menyembuh. Ulu Bakau. Tak dia yang ni jenis tak menyembuh. Koga. Ni portrait sudah ini kan. Okey ah. Kita pindahkan dia. Tapi dia laju. Right. Kita nak berehat. Lagi berapa lama ni? Ke sana cergas. Okey. Kita turun tadi pukul 3.30 untuk ke Allah ke Peneleh. 3.30, 4.30, 5.30. InsyaAllah pukul 6 sampai ke Peneleh. Alright. Penyair yang turun dari gunung, ratus tahun aku duduk di situ. Ratus tahun ini ku turun ke lembah, melihat manusia kecil miskin lagi hidup. Okey. Tahniah bang. Alhamdulillah. Kita sampai juga ke puncak Ulu Bakau. 1, 2, go.